Hi Imas, open the window. Gila. Jadi dia akan bukakan pimpap. Lepas tu kita boleh suruh dia tutup jugalah. Hi Imas, close the window. Close the window. Weh, ngomong sama robot ni guys. So Gila macam ni dia sih. membantu waktu kita drive. So contoh masa tengah drive nak masuk Wow. parking, lepas tu nak tengok kamera kan, just bagi tahu Imas lah. Hi Imas, open 360 camera. Oh. Okay, so dia akan buka 360 camera. Jadi kalau Gila banget guys. So yang ni dia pandang belah depan, boleh tukarlah nak buat dia pandang belakang, ataupun nak tengok sekeliling pun boleh. Sebab boleh dia ya. ada 360 camera. Mantap so, kita sih. tengok sekeliling. Gila banget. Dan saya tahu ramai orang yang akan tanya-tanya tentang charge bateri. Untuk cek bateri kereta sebenarnya boleh cek dekat home sajalah. Dia akan tulis dekat situ berapa percentage. Kalau nak tengok lebih detail sebenarnya boleh pergi dekat energy center. Lepas tu dia akan tunjuklah dalam 59% ni ada berapa lagi estimation kilometer, estimation mileage yang kita ada. Untuk lock ataupun unlock kereta boleh tekan saja dekat sini. So kereta EV ni dia tak ada enjin, jadi kita tak matikan kereta, kita just keluar saja, lepas tu tekan yang ni, nanti dia akan power off kereta lah. Oh macam tu. Yang ni bahagian hadapan kereta. Cantik. So ini adalah side daripada tepi kereta. Jadi inilah ruang boot yang ada, sangat-sangat luas sebenarnya. Nampak kecil tapi sebenarnya dia luas. Betul. Weh, dekat depan yang juga. Yang ni pun luas juga. Nak letak durian ke, barang-barang makanan basah ke, boleh letak kat sini supaya tak berbau.